Video ini pula kita akan bincangkan perbezaan antara gaya pemberian dan gaya penceritaan, serta bagaimana kedua-duanya mempengaruhi cara pembaca ataupun audiens memahami mesej. Jadi yang pertama tentang gaya pemberian. Gaya ini menekankan perincian dan huraian tentang sesuatu objek, peristiwa ataupun situasi dengan bahasa yang jelas dan hidup. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran tepat supaya pembaca dapat membayangkan atau memahami sesuatu dengan lebih jelas. Kesannya, pembaca mudah menangkap maklumat, membina imajinasi dan merasai pengalaman yang digambarkan dengan lebih nyata. Gaya pemberian paling sesuai digunakan dalam rencana umum, laporan ataupun artikel ilmiah yang memerlukan fakta dan maklumat terperinci. Sebagai contoh, dalam laporan tentang pemeliharaan hutan, penulis yang menggunakan gaya pemberian akan menghuraikan jenis pokok, habitat haiwan dan keadaan alam sekitar dengan jelas supaya pembaca dapat membayangkan situasi sebenar. Sebaliknya, gaya penceritaan menekankan aliran naratif dengan watak, konflik dan plot bagi menyampaikan mesej ataupun emosi tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca dan menimbulkan rasa ingin tahu serta empati terhadap watak ataupun situasi. Kesannya, pembaca terlihat secara emosi, lebih mudah mengingati mesej dan merasa dekat dengan pengalaman yang dikongsi. Gaya penceritaan sesuai digunakan dalam cerpen, novel, sajak, naratif ataupun pengucapan awam yang bertujuan mempengaruhi perasaan serta persepsi audiens. Contohnya, sebuah cerpen tentang seorang remaja yang menolong haiwan terbiar menggunakan blok dan watak untuk membangkitkan emosi pembaca, membuat mereka merasai pengalaman watak dan mesej moral cerita. Jadi secara keseluruhan, perbezaan antara gaya pemberian dan gaya penceritaan terletak pada tujuan dan cara penyampaian, iaitu gaya pemberian menekankan ketepatan maklumat, perincian dan fakta, manakala gaya penceritaan menekankan naratif, watak, konflik dan emosi. Jadi dengan memahami perbezaan ini, penulis ataupun penceramah dapat memilih gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan dan memberi kesan yang mendalam kepada pembaca ataupun audiens.